wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila duduk. Jadi murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk apa? Cuba teka. Saya rasa tajuk berkaitan perang, cikgu. Betul ke? Hampir tepat. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Khalifah Osman bin Affan. Jadi baiklah murid-murid, maka dengan itu berikan perhatian anda dengan sebaik-baiknya pada slide di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad Azlan, merupakan pelajar PPISMP ambilan 2025-2026, merupakan pelajar daripada unit Pendidikan Islam 3 dan juga merupakan pelajar option Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Saidina Osman bin Affan merupakan salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi, siapakah sebenarnya Khulafa Ar-Rasyidin ni? Khulafa Ar-Rasyidin merupakan para khalifah yang menyambung kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam dan pemerintah negara selepas kewafatan baginda. Jadi, Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan ni merupakan khalifah yang ketiga dalam pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin itu sendiri. Beliau dilantik sebagai khalifah selepas kewafatan Saidina Umar bin Al-Khattab hasil pemilihan melalui Majlis Syura yang dibentuk selepas kewafatan khalifah yang sebelumnya. Seterusnya, kita beralih pula kepada biodata Saidina Osman bin Affan. Nama penuh beliau ialah Osman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Beliau berasal daripada golongan bangsawan yakni kabilah Quraisy, khususnya Bani Umayyah itu sendiri. Salah satu kabilah berpengaruh yang terkenal di Mekah dalam bidang perdagangan dan kepimpinan masyarakat Arab pada ketika itu. Beliau dilahirkan pada tahun 576 Masihi di Mekah dan ketika kelahiran beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia sekitar 5 tahun. Beliau membesar dalam masyarakat Arab jahiliyah sebelum menerima Islam dan kemudiannya menjadi antara sahabat terawal yang memeluk agama Islam. Saidina Osman bin Affan diberi gelaran Zunnurain, yakni pemilik dua cahaya. Beliau dianugerahkan gelaran tersebut kerana berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya yang pertama bernama Ruqayyah binti Muhammad. Selepas kewafatan Ruqayyah semasa perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkannya dengan puteri baginda yang lain, iaitu Ummu Kalsum binti Muhammad. Peristiwa ini menunjukkan kedudukan istimewa Saidina Osman dalam kalangan sahabat serta kepercayaan tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak dan kepribadiannya. Jadi pada akhirnya Saidina Osman bin Affan wafat pada hari Jumaat 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah. Kewafatan beliau berlaku ketika masih memegang jawatan khalifah, menandakan berakhirnya pemerintahan beliau sebagai khalifah ketiga dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi baiklah, kita lihat kepada sifat yang seterusnya yang melibatkan amalan ibadah dan kehidupan spiritual Saidina Osman bin Affan. Jadi Saidina Osman bin Affan ni pada waktu malam dimanfaatkan untuk beribadah, khususnya membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan Qiyamul Lail menjadi sebahagian daripada rutin kehidupannya sebagai tanda kesungguhannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Osman bin Affan juga menunaikan ibadah haji
pada setiap tahun sebagai tanda ketaatan dan kecintaan terhadap syariat Islam. Jadi Saidina Osman bin Affan ni apabila dia berzikir, air matanya sering mengalir kerana keinsafan dan ketakwaan serta kesedaran terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiklah semua, kita bergerak pula kepada sikap terhadap kebajikan dan umat Islam Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan ni sentiasa bersegera dalam melakukan amal kebajikan serta mengutamakan kepentingan umat Islam. Beliau termasuk dalam kalangan sahabat yang paling banyak menyinfakkan harta bagi memperkukuh perjuangan Islam, termasuk membantu keperluan masyarakat dan usaha dakwah. Sifat dermawan beliau terbukti melalui sumbangan besar dalam membantu keperluan umat Islam pada zaman Rasulullah. Mari kita lihat pula bagaimana pelantikan Saidina Osman bin Affan sebagai seorang khalifah. Jadi sebelum kewafatan Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Umar bin Al-Khattab ni telah membentuk sebuah majlis syura bagi menentukan khalifah yang seterusnya. Pemilihan melalui syura ni bertujuan untuk pastikan kepimpinan Islam diteruskan secara adil, telus serta mendapat persetujuan majoriti sahabat. Jadi antara peranan sahabat yang pertama adalah peranan Abdul Rahman bin Auf dalam Majlis Syura. Abdul Rahman bin Auf ni bertindak sebagai ketua ataupun pengerusi Majlis Syura itu sendiri. Beliau mengadakan perbincangan bersama ahli-ahli majlis bagi menilai kelayakan calon berdasarkan ketakwaan, pengalaman, kemampuan mentadbir serta penerimaan masyarakat Islam itu sendiri. Selepas proses perbincangan dilaksanakan, calon-calon lain ini mereka menarik diri secara sukarela demi menjaga perpaduan umat Islam. Akhirnya, pemilihan terakhir tertumpu kepada dua tokoh utama, iaitu Saidina Osman bin Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib. Tinjauan dan proses mendapatkan sokongan umat Islam itu sendiri dilaksanakan oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf menjalankan tinjauan yang menyeluruh dalam kalangan sahabat Muhajirin, Ansar serta masyarakat Islam di Madinah. Hasil tinjauan mendapati Saidina Osman lebih mendapatkan sokongan berbanding Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi Saidina Osman bin Affan ini beliau dilantik sebagai khalifah ketiga dalam Khulafa Ar-Rashidin. Beliau memerintah kerajaan Islam hampir 12 tahun. Tempoh pemerintahan beliau adalah daripada 644 Masihi sehingga 656 Masihi. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada sumbangan Saidina Osman bin Affan. Seperti yang kita tahu, Saidina Osman bin Affan ni merupakan seorang yang dermawan. Jadi, mari kita lihat latar belakang kekayaan dan perniagaan beliau. Saidina Osman bin Affan ni dia dikenali sebagai seorang saudagar dan pedagang yang sangat berjaya sejak sebelum memeluk Islam. Seperti yang kita tahu juga, Saidina Osman bin Affan termasuk dalam kalangan saudagar yang paling kaya di tanah Arab sehingga diberi gelaran Al-Ghani, yakni yang kaya, yang menggambarkan kedudukan ekonomi yang kukuh serta kemampuan kewangan yang sangat besar. Kita lihat pula kepada sumbangan harta selepas beliau memeluk Islam. Selepas beliau menerima Islam, beliau menggunakan kekayaan untuk kepentingan dan agama serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu, beliau menginfakkan harta secara berterusan bagi membantu dakwah Islam, kebajikan masyarakat serta memperkukuh kedudukan umat Islam yang ketika itu sering berdepan dengan tekanan ekonomi dan sosial yang melonjak-lonjak.
Jadi selain itu, Saidina Osman bin Affan ini juga memberikan sumbangan dalam Perang Tabuk. Ketika persiapan menghadapi Perang Tabuk, umat Islam ni dia menghadapi kekurangan kelengkapan dan sumber kewangan. Saidina Osman bin Affan tampil memberikan sumbangan besar berupa 950 ekor unta, 50 ekor kuda dan 1000 dinar. Sumbangan tersebut membantu melengkapkan keperluan ketenteraan tentera Islam serta menguatkan semangat perjuangan umat Islam itu sendiri. Selain itu, Saidina Osman bin Affan juga melaksanakan pembelian tenaga rumah untuk umat Islam. Jadi semasa umat Islam ni berhijrah ke Madinah, mereka menghadapi kesukaran untuk dapatkan bekalan air minuman kerana kebanyakan sumber air dimiliki secara persendirian. Jadi apa yang Saidina Osman buat? Saidina Osman ni dia membeli tenaga rumah daripada seorang Yahudi dengan harga 20,000 dirham. Jadi setelah telaga rumah itu dibeli oleh Saidina Osman, telaga tersebut kemudiannya diwakafkan untuk kegunaan umat Islam secara apa? Secara percuma. Jadi Saidina Osman bin Affan juga turut memberi sumbangan bagi pembinaan dan penambahbaikan jalan. Antara tujuan pembinaan jalan raya semasa pemerintahan Saidina Osman bin Affan ni, wilayah Islam sangat luas, merangkumi Syam, Mesir, Afrika Utara dan Parsi. Jalan raya menjadi penghubung utama antara pusat pemerintahan di Madinah dengan wilayah-wilayah ini. Maka dengan itu, tujuan utama pembinaan yang dilaksanakan oleh Saidina Osman bin Affan adalah bagi memudahkan perjalanan tentera Islam, mempertahankan sempadan dan melancarkan aktiviti perdagangan antara wilayah. Jadi tadi kita dah lihat tentang sumbangan, seterusnya kita lihat pula zaman kegemilangan dan keagungan Osman bin Affan. Jadi seperti kita tahu, pada zaman Saidina Osman bin Affan ni berlakunya penulisan Al-Quran. Semasa pemerintahan Saidina Osman bin Affan, Islam berkembang dengan sangat luas di semenanjung tanah Arab dan wilayah lain seperti Armenia dan Khorasan. Umat Islam di kawasan ini terkenal dengan mempelajari Al-Quran berdasarkan kaedah bacaan sahabat terkenal seperti Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Perselisihan bacaan Al-Quran berlaku pada tahun 25 Hijrah berkaitan dengan perbezaan riwayat bacaan Al-Quran. Perbezaan ini menimbulkan kekeliruan dalam bacaan di kalangan umat Islam yang baru memeluk agama di wilayah yang jauh. Jadi Saidina Osman bin Affan ini dia menubuhkan satu jawatan kuasa diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menulis semula Al-Quran. Ada beberapa panduan dalam penulisan Al-Quran tersebut. Yang pertama, setiap mushaf hendaklah berpandukan bacaan Qura' jika terdapat sebarang perbezaan. Yang kedua, tulisan mengikut bahasa Quraisy kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bahasa ini. Jadi berlaku pengedaran mushaf dan pendidikan yang mana satu mushaf dihasilkan untuk khalifah, manakala mushaf lain dihantar ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Imam ataupun qari yang adil dan mahir ditugaskan untuk mengajar bacaan Al-Quran kepada penduduk di setiap wilayah. Saidina Osman bin Affan melaksanakan penghapusan salinan Al-Quran yang terdahulu. Semua salinan Al-Quran yang lama diperintahkan beliau untuk dibakar dan dilupuskan bagi memastikan keseragaman bacaan dan penulisan. Langkah ini bagi mengekalkan kesucian teks Al-Quran serta mengelakkan pertikaian yang mungkin timbul daripada perbezaan bacaan.
Semasa pemerintahan Saidina Osman bin Affan, Islam ni berjaya menakluk wilayah di sebelah barat seperti Antalya dan Asia Kecil. Wilayah lain yang turut ditawan termasuk Kyprus, Afghanistan, Khorasan dan Tabaristan di timur dan timur laut. Di Afrika Utara, wilayah seperti Libya, Algeria, Tunisia dan Maghribi juga berjaya ditakluk. Jadi, apakah kesan ke atas empayar Islam ni? Kawasan Islam yang luas meningkatkan empayar Islam menjadi kuasa yang besar berbanding Byzantine Empire dan Sassanid Empire. Kejayaan ini juga mengukuhkan pengaruh Islam dalam bidang politik, ekonomi dan budaya di rantau yang luas. Mari kita lihat bagaimana Saidina Osman bin Affan melaksanakan pentadbiran wilayah. Saidina Osman bin Affan mengekalkan sistem pentadbiran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau melantik gubernur dan pegawai bagi mengurus pentadbiran, kutipan cukai, keselamatan serta keadilan di setiap wilayah. Langkah ini bagi memastikan kestabilan politik dan keberkesanan pentadbiran dalam empayar yang semakin berkembang. Seterusnya kita lihat pula dalam pengurusan bidang ketenteraan. Khalifah Osman menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama dalam sejarah. Jadi, apakah tujuan? Antara tujuannya adalah bagi memastikan keselamatan wilayah Islam dan melindungi perdagangan serta menyokong usaha perluasan kuasa Islam. Jadi, operasi Angkatan Tentera Laut berjaya membuka dan menguasai banyak negara serta mengekalkan pengaruh Islam di kawasan strategik. Impak daripada ketenteraan terhadap empayar Islam adalah penguasaan wilayah baru, mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan strategi Islam di peringkat antarabangsa. Kekuatan ketenteraan juga memastikan keamanan dalam wilayah Islam serta mengekalkan kestabilan pemerintahan Khalifah Osman. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada zaman fitnah dan huru-hara. Pemerintahan Saidina Osman bin Affan sebenarnya berlangsung secara aman sehingga tahun ke-7 pemerintahannya, iaitu pada tahun 30 Hijrah. Dan 30 Hijrah itulah bermulanya zaman fitnah. Kebanyakan fitnah disebarkan oleh golongan Khawarij dan pengikut Abdullah bin Sabah. Bermula daripada satu fitnah surat palsu. Fitnah terbesar apabila berlaku dan tersebarnya surat palsu yang menggunakan cap mohon Saidina Osman. Yang pertama, kandungan surat termasuklah meminta agar Gubernur Mesir dikekalkan serta membatalkan pelantikan Muhammad bin Abu Bakar sebagai Gubernur baru serta mempunyai arahan untuk membunuhnya. Golongan jahil sangat terpengaruh dengan surat ini dan ingin memberontak ke atas Saidina Osman. Siapakah Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah merupakan seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura memeluk Islam. Beliau mencetuskan fitnah terhadap Saidina Osman dan mempengaruhi pemikiran orang jahil. Beliau juga menyebarkan ajaran akidah Yahudi dan menjadi asas kepada akidah Syiah awal. Jadi pasti ramai yang tertanya, bagaimanakah sebenarnya kronologi pembunuhan Saidina Osman bin Affan ini sebenarnya? Jadi pada awalnya rumah Saidina Osman bin Affan ini dia dikepung oleh kumpulan pemberontak Khawarij. Mereka melaksanakan pengepungan yang berterusan selama 40 hari sehingga ketiadaan bekalan air. Bukan itu sahaja, pemberontak ini juga membakar pintu dan atap rumah Saidina Osman bin Affan. Saidina Osman bin Affan ni tak dibenarkan keluar untuk mengimamkan solat berjemaah. Dan pada akhirnya, pada 18 Zulhijjah tahun ke-35 Hijrah, Saidina Osman dibunuh dalam keadaan berpuasa dengan mushaf Al-Quran berada di atas dadanya. Jenazah beliau dikebumikan di perkuburan Baqi secara tersembunyi kerana takut ancaman pemberontak.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahannya, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga ilmu itu diangkat, gempa bumi menjadi banyak, masa terasa semakin dekat, fitnah muncul dengan jelas dan pertumpahan darah menjadi banyak, iaitu pembunuhan demi pembunuhan, sehingga harta menjadi limpah ruah di kalangan kamu. Jadi tuntasnya, Khalifah Saidina Osman bin Affan ini merupakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab, dermawan dan sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat sepanjang 12 tahun pemerintahannya. Beliau banyak menyumbangkan untuk kepentingan Islam, membina kemudahan awam dan menegakkan ajaran Al-Quran dengan teliti. Pesanannya tentang kehidupan dunia yang sementara dan pentingnya amal kebajikan menunjukkan tanggungjawab beliau terhadap umat Islam. Walaupun dibunuh oleh pemberontak semasa berada di rumahnya sendiri, beliau tetap menunaikan ibadat dan menegakkan kebenaran yang menjadi contoh akhlak mulia. Jadi kejadian ini juga selari dengan hadis berkaitan perpecahan umat, di mana pertumpahan darah, fitnah politik dan perselisihan harta menjadi tanda konflik dalam masyarakat Islam. Kematian Saidina Osman menunjukkan bagaimana harta, kuasa dan fitnah boleh mencetuskan perpecahan dan menjadikan beliau teladan kepimpinan yang adil, sabar dan bertakwa walaupun menghadapi fitnah dan ancaman nyawa. Jadi, Alhamdulillah, itu sahaja tayangan video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak tanya, ada sesiapa yang ada soalan tak? Saya ada satu soalan, cikgu. Adakah jika seorang pemimpin itu difitnah dan juga dizalimi seperti Osman bin Affan, adakah lebih baik beliau mempertahankan diri dengan menggunakan kekuatan ataupun bersabar demi mengelakkan daripada konflik itu berlarutan menjadi lebih besar? Jadi, satu soalan yang sangat baik. Seperti kita semua sedia maklum, pemimpin ni dia juga mempunyai hak untuk mempertahankan diri beliau itu sendiri. Tapi beliau boleh tahu bahawa jika sesuatu tindakan balas itu dilaksanakan dan pada akhirnya ia akan menjatuhkan ataupun mengancam keselamatan dan kesejahteraan ummah, maka sesuatu tindakan itu perlu melalui satu proses di mana kematangan moral perlu didahului. Dan di situ kita dapat tahu seseorang pemimpin ni perlu sabar dan melaksanakan pelbagai pengorbanan untuk menjamin kesejahteraan dan memelihara keselamatan ummah itu sendiri. Seperti yang kita tahu juga, Saidina Osman bin Affan ni dia tidak melaksanakan sebarang tindakan balas. Sebabnya beliau tahu jika beliau melaksanakan serangan tindakan balas, maka pada akhirnya ummah dan penduduk itu sendiri akan berlaku peperangan ataupun sebagainya. Dan itu menunjukkan kematangan moral yang ada dalam diri Saidina Osman bin Affan. Jadi itu sahaja. Ada apa-apa soalan lagi? Setakat ni tak ada lagi, cikgu. Okey, baik. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Sekian, terima kasih. Saya ada satu soalan lagi nak tanya ke cikgu. Cikgu, kenapakah Saidina Osman bin Affan memilih untuk buat suatu perubahan yang besar seperti menerangkan mushaf Al-Quran, sedangkan beliau mengetahui bahawa ia dapat menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat pada waktu itu? Baiklah, jadi macam kita tahu, Saidina Osman bin Affan ni adalah seorang yang berani, amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan segala tanggungjawabnya. Maka dengan itu, Saidina Osman ni buat keputusan bahawa apa-apa keputusan yang dia lakukan ni mestilah bersumberkan ataupun berasaskan kepentingan ummah tu sendiri, bukan kepentingan peribadi dan bukan juga tekanan daripada masyarakat tu sendiri. Jadi dia tahu bahawa jika menyeragamkan Al-Quran ni
dia sebenarnya mampu untuk memupuk dan memelihara perpaduan umat Islam. Jadi oleh itu dia pun buat keputusan bahawa yang dia kena menyeragamkan Al-Quran, dan pada akhirnya kita tahu pemimpin yang baik dan bagus ni adalah seorang pemimpin yang berani dalam melaksanakan keputusan yang berasaskan kebenaran dan sifat hakiki itu sendiri. Oh, macam tu. Baru saya faham. Baik, Terima kasih cikgu. sama.